Halo, Assalamualaikum. So hari ni aku nak unboxing satu TV yang aku beli. Baru je sampai. Review tak sure, mungkin unboxing je dulu kot. Sebab aku seorang-seorang je, malas lah nak buat banyak-banyak. So aku tunjuk dulu TV ni. TV ni adalah TV daripada TCL. Ini Google TV 55 inci QLED TV. Orang boleh tengok kat bawah ni dia punya specs. Bacalah, tak pause. Adalah kat situ. So jom kita unbox. TV ni aku beli sebab TV kat rumah aku ni Full HD je. Aku tak pernah ada TV 4K, 2K pun tak pernah. Memang Full HD saja. Brand Xiaomi aku pakai dulu. Ada kat situ. Ada kat situ. So aku plan nak tukar TV lah, nak upgrade. TV Xiaomi tu mungkin aku nak jual. So siapa-siapa nak, dia DM lah. Aku nak jual murah-murah je. So kita unboxing dulu. Unboxing bukan apa, seller ni minta buat video sebab takut ada pecah ke apa kan. Boleh claim warranty. So kalau aku tak buat, kalau pecah ke apa, aku tak boleh claim warranty. So alang-alang dia suruh buat video, aku buatlah video unboxing. Biasa kaki. So aku plan nak gantung macam TV Xiaomi sekarang ni. Aku tak pasang lah kaki dia. Ni apa? Oh, ni power connector. Remote yang simple daripada TCL. TV TCL ni kalau korang nak tahu, brand dia dah agak well known sebenarnya. Cuma kita sebagai rakyat Malaysia ni macam mungkin baru first time dengar, ataupun ada yang TV ni daripada mana? TV ni asal daripada China. Memang brand ni daripada China lah. Cuma seingat aku lah, dia akan collab dengan Sony lah. Sony Bravia yang TV je, bukan Sony semua. Sony yang TV tu dia akan collab dengan brand ni. So boleh kata brand ni well known jugalah. Tak salah aku dah 10 tahun kot brand ni. Cuma dia baru-baru je kat Malaysia. So aku percaya yang brand ni bagus dan kualiti dia baik. Sebab tu aku berani untuk beli. Walaupun akan ada yang kata, berani kau beli yang tak ada brand. Dia bukan tak ada brand, dia ada. Cuma kita je tak tahu. Okey? Marah, bukan marah. Dia benda tu memang kena bagi tahu sebenarnya. Sama juga macam TV Xiaomi aku beli mula-mula dulu. Masa aku beli, ada orang cakap, apa beli TV Xiaomi? Tak pernah dengar dia dengar phone je. Memanglah kau dengar phone Xiaomi. Sebab kat Malaysia memang phone Xiaomi je yang ada. TV kau tak dengar. Sebab itulah kau tak tahu, jangan buat kepala tahu. Tanya yang tahu. Alamak, macam mana aku nak angkat ni? Aku dah seorang-seorang. Aku rasa mungkin kena pasang kaki dia dulu kot. Tak nampak test dulu, okey tak okey. Sebab nanti kalau aku dah pasang dekat dinding tak okey, aku nak bawa turun balik kan. Aku pasang dulu. So inilah TV nya. Aku dah pasang kaki buat sementara. Nak test TCL 55 inci QLED TV. So, kita tengok kat belakang. TV ni nipis je. So standard. Belakang lebih kurang TV lain je lah. Dan dia pun bagi ada satu USB port, internet port, ada 3 HDMI dan yang lain lah. Ni speaker, ni untuk coaxial lah nama dia. Aku lupa lah, dah lama lah tak belajar benda-benda ni, tapi lebih kurang macam tu lah. Ok, aku dah test setakat ni. Banyak ok lah. Unboxingnya tak ada yang pecah. So aku tak kat bawah dulu lah, nanti aku tak kat atas. Tu TV Xiaomi aku, 40 inci Full HD TV. Siapa nak boleh komen. Aku nak jual. Berapa? Tak apa, komen je dulu, nanti aku beritahu. So ni dia TV nya. Aku dah habis setup. Dia Google TV, sama macam Google TV yang lain, cuma ni daripada brand TCL lah. Sini ada pre-install app yang dia dah bagi. Ada yang aku tak install tapi dia dah bagi kat store. Contoh Disney Plus ni, kalau nak aku tekan OK, dia installkan. Yang lain aku install. Sekejap lagi aku tengok apa yang aku install. Macam TV-TV lain yang aku dah install, TV pula, apps lain yang aku dah install dekat Xiaomi TV tu, aku akan transfer ke sini lah. Dan yang mana aku tak nak, aku akan uninstall. So bawah ni kau tengok aku dah login dekat Google. Adalah video Anik pula, video Amin Mahmud kat sini, Living the Nest kat sini, tak habis tengok lagi. Nanti aku sambung tengok. So tu je lah review, bukanlah review, unboxing TV TCL 55 inci QLED TV daripada aku. Kalau aku nak buat review nantilah kot, cuma sekarang ni aku nak pasang dulu. Itu saja.
Kalau korang berminat nak beli TV ni, nak tengok lebih lagi, aku takkan link dekat dalam video ni, bukan dekat description dah link pembelian dah ada dalam video. Korang tekan je back tu, nanti dah naik lah video ni. Okey, itu saja. Bye bye.